Langkah kerajaan mempercepatkan bayaran balik cukai berjumlah RM4 bilion dijangka memberi kelegaan ketara kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS. Presiden Persatuan Pedagang dan Pengusaha Melayu Malaysia Perdasama, Mohamad Azaman Nizam Baharun berkata, pemulangan kredit cukai tersebut akan membantu melancarkan aliran tunai khususnya bagi usahawan kecil untuk menampung komitmen bulanan. Itu langkah yang tepat pada masanya bagi meredakan tekanan aliran tunai para PMKS. Dengan pemulangan kredit cukai ini memberi ruang segera kepada rakan-rakan usahawan dalam menampung komitmen bulanan seperti gaji pekerja, pembelian stok, bayaran pembekal serta kos utiliti. Tambah Mohamad Azaman Nizam, keputusan mempercepatkan pembayaran balik cukai turut membawa mesej jelas bahawa kerajaan komited memperbaiki kecekapan sistem percukaian negara. Kerajaan ini menunjukkan kesediaan kerajaan untuk mengurangkan birokrasi, meningkatkan integriti sistem dan memulihkan keyakinan usahawan terhadap proses pentadbiran fiskal negara. Pada masa yang sama, Perdasama menegaskan bahawa suntikan tunai ini juga penting bagi membantu PKS membuat persediaan lebih mantap dalam usaha pendijitalan dan pelaksanaan e-invoice yang bakal dilaksanakan secara menyeluruh.